OMG telah menjelajah satu Singapura untuk mencari jalan-jalan nama Melayu yang mungkin berkaitan dengan kuih muih Hari Raya. Tapi adakah ia satu kebetulan atau memang ada sejarah? Dan kalau korang perasan juga, ada banyak nama jalan-jalan Melayu di Singapura yang diambil daripada perkataan-perkataan yang membawa makna tentang sifat-sifat baik dan juga nilai kehidupan. Contoh, Jalan Bangkit. Bangkit maksud untuk bangun. In English, it means rise. Jika dikaitkan dengan hari raya secara simbolik yang melambangkan kebangkitan dan permulaan baharu di bulan Syawal yang mulia ini. Tiada bukti atau rekod yang kukuh, jalan ini dinamakan daripada kuih makmur, kuih kegemaran ramai. Makmur bermaksud kesejahteraan. In English, it means prosperous. Pada bulan Syawal ini, perkataan makmur mengingatkan kita harus bersyukur dengan kehidupan kita yang penuh dengan kesejahteraan dan keberkatan. Wajib pula ialah kuih tradisional made out of glutinous rice dan sifat pulut yang melekat ini juga dihubung-kaitkan dengan nilai kebersamaan dan hubungan erat di dalam sebuah keluarga atau masyarakat. Sama seperti sambutan Hari Raya bersama sanak saudara dan sahabat handai. Betul atau tidak, jalan-jalan ini ada kaitan dengan Hari Raya itu terpulang kepada korang. Tetapi nilai-nilai yang terbentang di sebalik perkataan-perkataan ini menunjuk ciri-ciri sebuah masyarakat yang budaya dan budi pekertinya tinggi dan baik. Kami dari OMG ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Jangan lupa untuk follow, like dan share OMG XBH.